Pengarah Kesihatan Negeri perlu hentikan budaya buli atau ragging ke atas doktor pelatih di setiap hospital. Demikian tegas seorang pemerhati mengulas kenyataan pempengaruh Rina Loom berkaitan budaya buli dalaman yang menjadi tradisi dalam kalangan pegawai perubatan Siswaza PPS telah memberi kesan tekanan melampau atau burn-out kepada mereka semasa bekerja. Menurut Rina, hanya 529 graduan perubatan melapor diri bagi mengisi 5,000 kekosongan latihan housemanship yang berpunca daripada tekanan kerja melampau serta budaya kerja toksik dalam sistem kesihatan awam. Berapa orang doktor dekat luar sana yang expose apakah realiti bekerja dalam bidang ini? Number one is financial instability. Berapa ramai doctors that openly cakap that kalau you kerja dengan government or in certain sectors, you tak akan dapat hidup dengan senang because the pay is so low. And on top of that is the working environment. Berapa ramai doktor yang cakap tentang excessive shifts. Diorang tak ada work-life balance. Lepas tu ada culture membuli. Senada dengan itu, jelas pemerhati, budaya kerja melampau, tekanan emosi dan layanan tidak profesional terhadap doktor pelatih menjadi antara faktor semakin ramai graduan perubatan enggan meneruskan latihan housemanship di hospital kerajaan. Tambah pemerhati, budaya toksik itu didakwa hanya berlaku di negara ini sekaligus menunjukkan sikap doktor-doktor di Malaysia yang semakin parah sehingga boleh menjejaskan kualiti perkhidmatan sistem kesihatan negara di masa hadapan. Sehubungan itu, pemerhati menegaskan reformasi budaya kerja di hospital kerajaan perlu dipantau segera oleh Ketua Pengarah Kesihatan setiap negeri bagi memastikan persekitaran latihan doktor pelatih lebih selamat, profesional dan bebas daripada unsur buli. Malah pemerhati turut mempersoalkan sampai bila budaya buli terhadap doktor pelatih akan terus berlarutan sehingga boleh menyebabkan semakin ramai doktor muda enggan meneruskan kerjaya dalam bidang perubatan.